ada seorang hamba Allah, dia bermimpi. Dia mimpi terbang naik ke langit. Dia minta saya tolong takbirkan, tolong tafsirkan apakah maksud mimpi dia itu. Jadi mimpi terbang ke langit ini ada beberapa maksud, bergantung kepada keadaan mimpi itu. Yang pertama, orang yang bermimpi terbang ke langit, dia ni mungkin akan pergi naik haji. Satu takbir. Takbir yang kedua, kalau dia bukan kena pergi naik haji, dia ni akan jatuh sakit. Dan kebetulan selepas saya bagi tahu macam itu, memang betul orang ni dia jatuh sakit. Tapi sakit tak teruk lah. Kalau kita mimpi terbang ke langit, kemudian tak jumpa jalan nak turun, cari jalan nak turun ke bumi tak dapat, maksud dia akan jatuh sakit berat. Itu maksudnya. Baik, sebelum kita sambung pelajaran kitab Kifayatul Muhtaj ini, kita imbas sedikit perkongsian kita dalam kuliah yang lepas. Antaranya kita bercerita tentang telinga, peranan telinga. Ada beberapa peranan telinga yang Allah bagi. Yang pertama, telinga ni kegunaan dia ialah untuk mengesan bunyi-bunyi. Yang kedua, kegunaan dia untuk seimbangkan tubuh badan. Sekiranya telinga kita tiba-tiba satu hari rosak sebelah, maksud dia kita nak berjalan susah, sebab tak boleh nak seimbang badan, berdiri pun susah. Yang ketiga, telinga dia ni kegunaan dia untuk mencantikkan kepala kita. Kemudian kita ada sentuh. Yang manakah yang sebenar-benarnya mendengar? Apakah telinga kita mendengar? Apakah cuping telinga kita mendengar? Ataupun organ-organ di dalam telinga kita yang mendengar? Ataupun otak kita yang mendengar sebenarnya? Bila kita kupas, rupa-rupanya telinga, organ-organ, urat-urat saraf, otak-otak semua tidak ada kemampuan untuk mendengar. Yang mendengar itu sebenarnya ialah roh kita. Sebab itu apabila roh kita terpisah daripada badan, telinga tadi dia tak boleh dengar dah, tapi roh kita masih boleh dengar lagi. Jadi sebenarnya yang mendengar itu ialah roh kita. Sungguh pun begitu, pada hakikatnya yang maha mendengar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu kita sentuh tentang daerah-daerah refleksologi. Daerah-daerah yang ada pada badan kita, kalau kita tekan, dia kena dengan saraf, kena dengan organ-organ dalam badan kita. Yang paling popular ialah pada tapak kaki. Sebab itu kita tengok perubatan di negara China memang terkenal lah refleksologi, dia tekan di tapak kaki. Sakit di kepala ada tempat tekan dia, sakit di perut ada tempat tekan dia, sakit di pinggang, tulang belakang semua ada tempat tekan dia pada tapak kaki kita. Kemudian yang kurang popular sikit ialah di tapak tangan. Ini pun ramai orang tak tahu juga, di tapak tangan kita pun ada daerah-daerah refleksologi. Ilmu ni kita kena belajar lah, ya. Kemudian berkaitan dengan telinga tadi, selain daripada tapak kaki, tapak tangan, satu lagi daerah refleksologi di badan kita ialah di telinga. Kita pun tak perasan, bila orang kaji rupa-rupanya baru betul. Di telinga kita ini, dia berkait, ada saraf-saraf yang berkait dengan semua anggota badan kita. Sakit jantung tekan di mana, sakit perut tekan di mana, sakit usus tekan di mana, semua ada. Semua ini sebenarnya ada dalam wuduk. Bila kita ambil air sembahyang, kita basuh tangan, kita gesil tangan, sebenarnya titik-titik refleksologi tadi. Kita basuh pula telinga, kita urut macam tu pula, kita sebenarnya sedang mengurut seluruh anggota badan kita. Basuh pula kaki, sama juga. Jadi masa kita tidur pada waktu malam, kadang-kadang kita beralih ke sebelah kanan, kadang-kadang beralih sebelah kiri. Ini satu lagi kehebatan ciptaan Tuhan telinga. Rupa-rupanya semasa kita beralih ke sebelah kanan, telinga kita ni dia terimpit dengan bantal, dia sedang mengurut anggota badan kita. Saat lagi kita beralih sebelah kiri pula, telinga sebelah sini dia urut pula. Bila dia tertekan di mana-mana, dia sedang interaksi dengan anggota di dalam badan kita. Itu kehebatan kejadian telinga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu kita masuk tentang perjalanan Nabi Muhammad. Untuk setiap pintu langit, dia ada sesi soal jawab.
Disebabkan malaikat Jibril dia bawa Nabi Muhammad, sesi soal jawab dia panjang sikit. Daripada satu langit nak naik ke satu langit, dia ada penjaga dia. Ada malaikat-malaikat yang menjaga. Dan malaikat-malaikat ini dia hanya akan buka pintu selepas lulus soalan. Dia macam immigration lah. Bila malaikat Jibril ketuk, macam mana cara ketuk kita tak tahu. Malaikat akan tanya, siapa dia? Nah, malaikat Jibril pun jawab, aku Jibril. Siapa yang ada bersama-sama kamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutuskan? Ya, dia sudah diutuskan. Barulah buka pintu langit, baru boleh naik. Setiap pintu langit sampai ke 7 tu semua soalan dia sama saja. Dah jawab jawapan dengan betul, baru boleh naik. Pada langit yang pertama, kita bincang hari itu, Nabi Muhammad dia berjumpa dengan seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Adam, manusia yang pertama. Macam mana keadaan Nabi Adam ni? Nabi Adam ni, di kiri kanan dia ada ramai orang. Dia tengok sebelah kanan, dia tertawa. Kemudian Nabi Adam tengok sebelah kiri pula, dia menangis. Nabi Muhammad pun tanya, siapa dia tu? Malaikat Jibril pun jawab, itulah Nabi Adam. Dia tengok sebelah kanan, dia tertawa sebab dia tengok roh-roh. Anak cucu dia digambarkan kepada dia, orang-orang yang berjaya yang bakal masuk syurga. Yang masuk syurga. Bila dia paling sebelah kiri, dia tengok pula betapa banyaknya roh-roh anak cucu dia yang akan masuk ke dalam neraka. Sebab tu dia menangis. Jadi kita harap-harap kita berada di sebelah pihak kanan. Nabi Adam juga di langit pertama itu dia berdoa. Dia kata lebih kurang, wahai Tuhan, roh-roh yang baik ini engkau tempatkanlah di Illiyin. Roh-roh yang jahat ini engkau tempatkanlah di Sijjin. Okey, apa dia Illiyin, Sijjin? Kita dah bagi tahu. Illiyin ini ialah satu kitab. Di dalam kitab itu ditulis segala amalan orang-orang baik. Orang baik buat baik ditulis dalam kitab Illiyin. Manakala orang-orang yang jahat pula buat jahat ditulis dalam kitab Sijjin. Ada juga ulama berpendapat Illiyin dengan Sijjin ini ialah tempat. Illiyin ni tempat yang bahagia, tempat yang selesa macam syurga lah. Sementara Sijjin pula tempat yang tak baik. Jadi Nabi Adam berdoa, roh anak cucu dia yang sebelah kanan tadi dimasukkan ke dalam Illiyin, roh anak cucu dia sebelah kiri dimasukkan ke dalam Sijjin. Selepas itu, kita ada berkenalan dengan penjaga pintu langit. Penjaga langit dunia. Bukan penjaga pintu langit, penjaga langit dunia. Langit dunia ni, sebelum sampai ke langit pertama tu, nama dia langit dunia. Penjaga langit dunia ni ialah seorang malaikat, nama dia Ismail. Di bawah malaikat Ismail ini, dia ada 70,000 tentera malaikat. Dia punya orang-orang kanat, pembesar dia ada 70,000 orang. Di bawah malaikat Ismail. Di bawah setiap panglima tentera dia tadi, ada pula 100,000 askar yang juga berupa malaikat. Atas sekali malaikat Ismail, bawah dia ada 70,000. Dia punya orang kanan. Di bawah 70,000 orang kanan ni, setiap satu orang tu ada 100,000 orang askar malaikat. Berapa semua? Lebih kurang 7 bilion. 7 bilion malaikat yang sedang mengawasi langit dunia. Punya banyak. 7 bilion. Setakat itulah perkongsian kita dalam kuliah yang lalu.